Dia punya otak dia bukan sini tau. Dia punya otak dekat dia. Memang orang ni orang. Dia cakap macam orang gila tau. Ada some wiring problem lah. Itu tak patah mondun. Tak tahulah. Dia kata dia sekolah cikgu pada saya. Dia ini bukan cikgu lah. Tak tahu. Ini ada wiring problem yang Chandra ni. Dia hari ni dia kutuk saya sama Datuk Kalaiwanan. Dia panggil dia punya nama James Brooke. Itu Borneo punya dululah zaman orang putih yang jaga Borneo tu, James Brooke. Pasal Datuk Kalaiwanan punya rambut, punya style macam tu lah, macam James Brooke. You see, bodoh punya orang, dia keluarkan kenyataan terhadap pemandu lori sebagai gangster, hantu jalan, kurang ajar, ugut, tak bertamadon, bawa lori di fast lane. Yang bawa lori atau kenderaan di fast lane selalu polis dan tentera saja, bukan lori driver. Okey, punya orang, wiring problem ni orang, ini orang. Okey, saya dengan Datuk Kalaiwanan hantar memorandum, di parlimen bagi pihak itu pemandu lori semua, pasal ada banyak isu yang berlaku, isu timbang di kuari atau tempat diorang ambil pasir atau tanah berbeza dengan bila JPJ timbang. Paras lori tipe negeri yang lain-lain negeri berbeza-beza. So ini negeri punya lori lain undang-undang, itu lain, itu negeri punya lain undang-undang. Dan lori kalau sekarang diorang keluarkan permit, kalau lori tu bawa jagung, dia punya permit jagung saja, dia tak boleh bawa padi. Apa punya ini undang-undang. So buat satu permit lah, bahan pertanian sajalah, macam tu kan senang. Isu lori bawa bahan tu isu pegawai JPJ yang tak pakai uniform, gunakan kereta awam untuk tahan lori. Ini ada kes kidnap itu lori, lori itu dibawa lari oleh perompak pencuri. Macam ni lah, kalau tak berhenti pun salah, berhenti pun salah. So ada juga kenderaan yang tak boleh isu lagi satu isu yang kita bawa lah. Ada banyak lah, saya cakap sikit-sikit lah. Itu lori dia bawa barang. Dia tak boleh timbang dia punya barang, dia pergi ambil itu daripada kilang itu barang. So tengah jalan dia kena saman. So yang naikkan itu barang dia lah yang salah. Kenapa mau salahkan itu pemandu lori? Macam itu kuari atau itu isi tanah atau apa-apalah, mana-mana pun nak bawa simen itu orang yang isi itu yang salah, bukan lori, pemandu lori atau pemilik lori yang salah. So bila saman-saman tu dikeluarkan itu yang kita minta batalkan lah. And then macam kalau itu lori dah kena saman, dia orang pergi tahan dia punya kereta punya lesen dengan motor punya lesen. So bila dia orang bawa itu motor atau kereta, dia orang kena saman lagi, kerana dia orang saman lesen sudah di senarai hitam. So ini yang kita minta batalkan. And then tahan lori orang sampai 1 bulan, sampai 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun pun ada. Undang-undang Jabatan Pengangkutan mesti mau cas itu lori yang ditahan tu dalam masa 1 bulan. Undang-undang cakap 1 bulan, kenapa dia tahan sampai berbulan-bulan dan paksa orang bayar itu storage charges, this and that lah. And cas-cas yang dikenakan tu ridiculous. Itu yang kita minta dibatalkan. And then subsidi diesel lah hanya untuk satu lori 1 tan, 2 tan, 3 tan. Yang lebihnya semua tak dapat. Itu yang kita bawa. Then ini ada low loading, berat ganda punya isu. Dan ada juga isu Jabatan Hutan, dia pakai guna isi padu. Itu bila bawa itu balak, tapi JPJ cakap dia mau timbang. So mana satu yang betul? Bila kena saman, itu saman yang kita minta batalkan. And then kalau diorang pasang lampu yang lebih kiri kanan itu lori atau atas sebab-sebab keselamatan, itu pun kena saman. Kita minta itu dibatalkan. And then dalam itu ada juga sekatan-sekatan yang dibuat dekat corner dekat seleko lah, dekat simpang lah. Ini semua membahayakan, menyebabkan kemalangan. Macam polis dan orang kadang-kadang diorang buat macam itu, satu motorcycle diorang digilis mati tu. Macam tu lah berlaku. And then lori pun tak sempat break, berlaku kemalangan.
And then masalah-masalah Puspakom, bila lori tu fail lah, kena tunggu sampai 1 bulan lah. Ini jadi isu-isu. Dan banyak lagi lah perkara yang saya tak mau bawa dalam ni lah. Dalam ni. Pasal ini orang ada wiring problem. So dulu dia maki hamun polis. Dia cakap polis ni anjing dan barua kepada kerajaan pakatan. Dulu dia umberan sama pakatan. Sekarang dia umberan sama tak tahu perikatan ke PAS ke siapa, saya tak tahu. And then dia kata ada batu jatuh sampai orang mencermin pecah. Itu ambil gambar, kasih report, claim dia punya insurans lah. Siapa dah bikin salah, charge dia. Ini yang kita bawa ini, isu-isu ni. Ini ialah yang meragukan. Kita minta saman-saman ini dibatalkan. Tapi ini bodoh punya orang, mental punya orang, ini wiring problem punya orang. Cakap macam orang bodoh, dia tak faham. Patut dia turun sama-sama tengok itu memorandum. Saya tadi mau WhatsApp sama dia, dia sudah block sama saya. So, bila dia baca ini memorandum, dia boleh faham lah. Orang ini driver punya problem. Seperti yang saya cakap, driver pemandu lori bas ni sangat penting pada negara. Dia orang bawa kita punya barang-barang ke, makanan ke, bahan pertanian ke, bawa barangan ke airport, daripada airport ke destinasi-destinasi yang tertentu, bawa barangan daripada Port Klang ke destinasi tertentu, daripada kilang-kilang bawa ke Port Klang. So lori sampah, angkat sampah, bawa kutip orang ambil sampah, bawa pergi tempat buang sampah. Dia orang pun adalah itu lori driver dengan itu kutip sampah. Dia orang pun cari makan sikit. Dia orang taruh itu barang-barang recycle semua di atas lori. Itu pun kena saman. So and then pemandu lori ni sangat penting. Ada pemandu lori yang buat salah. Macam juga pemandu kereta dan motosikal pun ada buat salah. Semua orang buat salah. You kasih charge, tangkap dan kasih charge dia lah. Tapi yang perkara yang kita bawa ni, yang kita minta batalkan itu saman, ialah macam saya cakap tadi lah. Ini bodoh punya orang. Dia punya otak dia bukan sini tau. Dia punya otak dekat dia punya buntut. Memang bodoh punya orang ni orang. Dia cakap macam orang gila tau. Ada some wiring problem lah. So saya tak mau buat video untuk ni orang sampai sudah 7-8 minit sekarang. So pada saya pemandu lori semua jangan layan ini orang lah. Walaupun dia panggil orang gangster, kurang ajar, bawa di fast lane, ugut lah, tak bertamadun lah. Dia yang tak bertamadun. Tak tahulah. Dia kata dia sekolah cikgu. Pada saya dia ini bukan cikgu lah. Tak tahu apa dia buat lah, apa dia punya pekerjaan pun kita tak tahu. Okey, sekian, terima kasih. Jangan pemandu lori semua marah atau mau ugut ke apa-apa, tak payahlah. Ini orang something wrong lah. Okey, thank you.